Kesilapan paling biasa orang buat bila nak mula menabung emas ni ialah beli barang kemas untuk tujuan simpanan. Hakikatnya, itu satu kerugian. Barang kemas mahal kerana ada upah pembuatan dan spread yang lebih tinggi, boleh cecah 25 ke 40%. Beli untuk pakai tak salah, tapi kalau nak jana keuntungan, barang kemas bukan pilihan yang tepat. Untuk maksimalkan keuntungan, pilih emas 999.9% dalam bentuk gulba ataupun dinar. Tapi jangan beli je sebarangan emas. Perkara pertama yang kita kena semak adalah harga per gram. Emas pelaburan biasanya 10 hingga 15% lebih murah berbanding dengan barang kemas. Tapi pastikan kira kos supaya anda tahu harga sebenar. Kedua, semak kadar spread. Spread ialah beza harga beli dan jual balik. Untuk pelaburan yang baik, spread mestilah bawah 10%. Ketiga, pastikan pengeluar emas tersebut mampu supply stok, terutama bila harga jatuh. Papi Gold terbukti mampu supply dan tak pernah ada masalah kehabisan stok. Keempat, semak syarat untuk jual balik. Papi Gold tak ada syarat yang cerewet dan boleh beli semula pada harga yang tinggi. Kesimpulannya, beli emas untuk dapatkan keuntungan yang maksimum, kena tengok harga, kena tengok spread, stok dan juga harga jual balik. Kalau nak mula simpan emas dengan Papi Gold, hubungi saya. Saya bantu anda sebaiknya.